Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back dalam Zulfa Najib channel. So hari ni saya nak buat shift 1 jam setengah. Technically ialah 1 jam lah, tapi sebab kita kena clock in setengah jam awal kan. So sekarang pukul 3.53, lagi 7 minit saya nak clock in. So saya duduk di berhadapan kedai Yamaha Motorcycle Sing Hong. So kalau kau tengok kat sana ialah Starbucks Central. Saya dah penat dah tunggu Starbucks Central sebab kadang-kadang order tak ada. So kat sini ada KFC, kemungkinan dapat order KFC tau. Sebab selalu saya dapat KFC ni. Kita tunggu clock in dan kita tunggu order, InsyaAllah. So pada yang belum subscribe, boleh subscribe. Dan saya akan upload video best-best berkaitan dengan teknik-teknik dan cara je Foodpanda. Alright. 12 seconds later. Wow. Alhamdulillah, lepas 6 minit kita tunggu, dapat satu order dekat Kenny Rogers, Starbucks Central. Okey, jom kita pick up order. Bismillahirrahmanirrahim. Alah, dah kuning guys. Tak apalah, kesabaran itu sebahagian daripada iman. Inilah weekend, public holiday Isnin. Boleh tahan jugalah ramai. Kenny Rogers hujung tu kan. Aduh, line pula tak ada. Nak pergi kat order ni. Alright, 262 belakang. Ni apa, Foodpanda? Number 262. Alright, thank you. Okay, alhamdulillah dapat kat order. Jom. A few moments later. Sebabkan dia besar, kita tak tabakul ni. Selamat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan 2 Alhamdulillah. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Semaju Alhamdulillah. Okay, U-turn. Alright, kita hantar order yang pertama, Kenny Rogers. Jam. Alamak, duduk kiri lah. Boleh tak masuk ni? Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Allah. Oi, besar tu bang. One eternity later. Destination will be on the left.
Wi-Fi. Ini room apartment lah. Thank you. Your destination is on the left. Sini kot. Ada call customer ni. Assalamualaikum, Foodpanda, Kak. Apartment ni blok apa, tingkat berapa Tingkat satu dia. Tingkat 1 Ada takut dekat sini je. Ada penyambut. Dia ada blok ke? Tak ada. Ada blok. Satu blok je? Okey, kejap Okey, terima kasih. Kita hantar order. Nasib baik call guys. Kalau tak salah. Alhamdulillah. A few inches later. Alhamdulillah, McDonald. Ada order yang kedua. One frozen wasteland later. Guys, banyak gila order. MKS. Alright, boleh siap lagi. Alhamdulillah, kita dah pick up order. Agak banyak agak makanan dia sebenarnya. Customer macam ni lah kita nak. Bila kita tanya, dia reply. Oi, kawasan dekat ni, belakang ni. Jom kita hantar order yang kedua, McD yang Avalanche. Air ni saya letak kat sini lah, supaya dia tak bergerak dan maintain je kat situ. Okay, so makanan ni macam ni lah. Jom kita hantar order yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, collect cash. Ni collect cash ni. Nombor 12. Nombor 12. Your destination is on the left. Aneh. Nombor 12 ni, alamak. Bang, 5/5 15 sen. Sana tak ada duit kecil bang? Okey okey. Cun. Tak ada sana. Allah. Sebab tak tumpah. Okey. Banyak sikit. Ada orang saya ambil. Jatuh pula ni. Ui, lepas. Takut tumpah pula. Okey bang. Terima kasih bang, sorry Alright. Okey, alhamdulillah settle order yang kedua. Jom kita cari order yang ketiga. Ada baki dalam 45 minit. Kita cari order yang ketiga. Ada insyaAllah masuk peak hour ni. Jom. Lepas 15 minit membangau, tak ada order lagi masuk. Sekarang ni dekat dengan Zeus Coffee.
Kalau ada order ada lah. Kalau tak ada macam mana kita tengok. Ada harap ada lah. Double order ke triple order ke kan. Kita tengok masuk order ke tak. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Okay guys, daripada Aeon Peak tadi ke Starpark Central 15 minit, lepas tu ke Zeus Coffee. Sekarang saya dekat Medi Danau Kota. Ada baki lagi 25 minit tapi tak ada order yang masuk. Rasa hari ni ramai keluar lah. Tapi apa pun saya target 3 order je. Kalau dapat lebih Alhamdulillah. Ni tinggal order yang ketiga. Rasanya Bang Audi lah hari ni. Grab laju pula. Apa pun Alhamdulillah, syukur. Later that same evening. Alhamdulillah, kita dapat order yang ketiga. Alhamdulillah. Biarlah dulu. Kalau ada pun tak buat lagi tu. Sidai je lah kat dua tu. Target chief 3 order sejam. Alhamdulillah. Rezeki tak salah alamat. Ui, ramai ni. Kau nak makan ke An? So settle pick up order. Masuk-masuk dah siap. Ini macam lah kita nak Tak sidai tunggu order lah. Namun begitu, order yang ketiga ni pun tetap menunggu juga. Macam mana mau masuk ni? Hai, sekejap. Okay, saya tak balik lah tempat ni sebab yang ni tak function sangat. Lepas tu yang ni pun agak susah agak. Nampak tutorial lah nanti. Okay, saya tak sini lah. Dia selamat. Tengok dah tumpah ni. Yang ni kita selit macam ni. Gitu. Jom. So yang ni dekat flat Danau Blok A. Tak sure lah flat mana. Banyak sangat flat dekat kawasan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita ada order yang ketiga. Rasanya order yang terakhir kot. Ni pun dah 7 pula, dah 5 suku. Apa pun Alhamdulillah, masuk juga order yang ketiga seperti yang diharapkan lah, seperti yang diusahakan. Jalan mana tadi? Kadang-kadang jalan ni pun main peranan penting juga untuk makanan kita selamat. Cara penunggang, jalan yang kita lalu. Actually nak pilih jalan tu kalau kita tahu tempat okey. Ni kalau tempat pun tak familiar, macam mana nak pilih jalan kan? Ni belok kiri. Wah, jam. Abang topang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, terima kasih. Dah sampai dah. Oh, itu flat dia. Alright.
Okay. Maybe this is the last order. Masalah ni rumah tak ada nombor. Nak mencari pun satu hal. Aduh, ujung tu kot. Oh, ya, ujung tu. Korang tengok ni pemandangan daripada tingkat 14. I'm just having fun doing my job as a delivery food rider. Acah speaking pula kan. Lah bagilah Chan abang speaking kejap, walaupun asal boleh je. Itulah pemandangan Danau Kota, setapak. Nash Valley. Alright, kita letak sini kejap. Hello, Food Panda. Add photo. Alright, settle. Okay, so mungkin last order saya. Terima kasih kepada yang subscribe dan menonton. Saya doakan semoga semuanya dipermudahkan mencari rezeki, hidup di alam dunia yang penuh dengan ujian. 12 seconds later. Wow. Oops. Belum habis lagi guys. Order yang keempat untuk 1 jam punya shift. So sebenarnya bukan 3 order tapi 4 order. Alhamdulillah 4 order untuk 1 jam. Jom kita pergi ambil order. Meanwhile, back in the lowlands. Alright, arrive at the vendor. Macam mana ni? Ni yang menyampah ni. Duk loading je. Korang tengok ni. Loading je kerja koma. Sekejap. Alright. Oh, 3 items Oh, makanan. Nama Tea Garden tapi makanan. Okey lah. 7, 3, 9. Oh, siap dah. Terima kasih bang. Okey lah, soda. Jom kita hantar. Ingat kan, tak siap lagi. Dah siap dah rupanya. Okey, harap ni masuk ngam-ngam. Masuk ngam-ngam. Okey. Alright. Stay there quietly. Apa dia tu? Okey. Oh, Bellington Resident, Block D1011. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Head northeast. Wagwood floral design may be closed by the time. Oh, itu je Bellington tu. Tapi kena U-turn lah sekejap. Alhamdulillah. Sampai. Air beratur ke? Mana? Guys, dah sampai Bellington. Tapi beratur ni mat. Alhamdulillah. Settle atas order yang keempat. Okey. Lebih 10 minit lah. Jom kita balik. Alright. Okey. Terima kasih kepada yang menonton channel saya dan mudah-mudahan korang subscribe lah. Saya akan share tips Food Panda
Masuk ni. Alright.